Masa ketika itu, pembangkang ketika itu bukan main marah lagi. Dia bukan marah SPR, dia marah pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Dia kata, apalah Perdana Menteri, kerajaan tak guna. Suara aku pun habis. Marah lagi. Masa tu ada bersih, marah lagi. Dia kata macam manalah kerajaan tak guna. Hari pilihan raya buat hari Rabu. Yang buat keputusan SPR ketika itu. Tapi dia kata SPR pun sebahagian dari kerajaan. Mestilah ini mesti campur tangan kerajaan. Tapi hari ini tu, saya nak beritahu tu, Menteri, siapa nama Menteri Komunikasi ni, saya dah lupa lah nama dia. Jadi apa kata dia? Dia kata dia marah pula SPR. Dia tanya SPR. Dia kata kenapa SPR buat sebelah hari bulan? Sebab sebelah hari bulan tu tengah bulan, seolah-olah macam tak nak orang muda balik. Kita pun pelik juga. Engkau ni menteri, Presiden parti kau Perdana Menteri. Jadi kalau kau nak tanya, kau panggil lah SPR ni. Engkau ni menteri. Tapi dalam media treatment dia, dia tanya SPR, seolah-olah nak marah pula SPR. Seolah-olah macam SPR pula. Saya kata, kadang-kadang kita pelik. Dia confused sama ada dia ni pembangkang ataupun kerajaan. Tapi orang Johor, 11 hari bulan kita mulakan di Johor, kita jadikan Pakatan Harapan Pembangkang di negeri Johor. Boleh atau tidak? Kita mulakan di Johor, kita lepas tu Johor kita pergi kepada Negeri Sembilan, lepas Negeri Sembilan insya-Allah Melaka, lepas tu insya-Allah tahun depan kita jadikan Pakatan Harapan Pembangkang di Putrajaya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tapi momentum itu masih bermula di Johor.